Kalau dia malas nak membaca, rotan je. Adakah pembacaan buku dalam bahasa Inggeris setiap hari akan membantu anak saya? Dan jika ya, nak pilih buku yang jenis apa? Ramai sangat parents akan tanya kami soalan ni. The answer is yes. Pembacaan buku dalam bahasa Inggeris setiap hari akan sangat membantu anak-anak untuk lebih cepat improve dalam BI. Apabila anak-anak membaca, what happens is dia akan observe, dia akan perhatikan susunan ayat dalam buku, penggunaan vocabulary yang sesuai untuk menyampaikan suatu idea, dan pendedahan ini akan sangat membantu anak-anak untuk cepat improve dari segi writing. Sebab writing ni satu masalah yang besar dengan ramai student. Jadi bacaan ni dapat membantu improve writing anak dengan lebih cepat dan juga membantu dari segi speaking mereka. Bagi soal nak pilih buku jenis apa, my suggestion is this. Pilih buku yang sesuai dengan tahap anak tu sendiri. Jangan pilih buku yang level dia terlalu tinggi atau bahasanya terlalu susah. Ikut kesesuaian anak tu sendiri. Contoh, kalau level dia lebih sesuai untuk buku cerita kanak-kanak, then that's okay, because the idea is kita nak galakkan dia membaca. So kalau dia boleh faham bahasa pada tahap tu, start from there and then slowly build up. Selain daripada tu, pilih buku yang menarik minat mereka. So we usually suggest parents bawa anak pergi ke kedai buku mana-mana and browse the book section. Ikut buku yang dia minat, contoh adventure, fantasy, science fiction, horror or mystery. Di sini yang penting adalah anak-anak minat buku yang dibaca dan tahap bahasa tu sesuai dengan level mereka. As they go along, insyaAllah dia akan naik level dan semakin improve dalam bahasa Inggeris. Pembacaan ni satu cara yang sangat mudah dan efektif untuk bantu anak kita improve dalam bahasa Inggeris. Next question is, how much? Cadangan kami tak perlu berjam-jam membaca. Kita ambil dengan cara mudah untuk memupuk minat membaca tu. So I would suggest just about 1 or 2 pages. Satu atau dua muka surat, tapi yang penting setiap hari. The thing is consistency. Kunci dia adalah konsistensi dengan pembacaan buku dalam bahasa Inggeris. So satu atau dua muka surat setiap hari, benda tu akan bantu menaikkan minat mereka membaca. Pada masa yang sama, dia akan improve speaking and writing ability student tadi. DEKE, kami pakar dalam membantu pelajar sekolah menengah skor A dan akhirnya confident speaking, aka santai tapi profesional. Klik link di bio untuk info lanjut.